3 ejen paling handsome menurut Aristotle. Disclaimer, handsome ni bukan bermaksud aku berahi tapi menurut rupa dan style. Ejen Ali. Sorry fans Ejen Ali, aku terpaksa meletakkan Ali nombor 3. Sebab kenapa? Sebab dia budak yang kepala takutnya masih merah-merah lagi. Lagipun perangai dia memang macam budak-budak, tapi dia still dalam top 3 guys. Sebab ada momen-momen dia yang cool. Ejen Sam. Tengok muka pun dah tahu yang dia ni berasal daripada Amerika. Yelah, mostly orang-orang sana kan ada rupa. Tambah-tambah nama pun memang nama Mat Laseh. Apa tah nama dia? Samuel Thompson Hospital ke apa tah? Tapi sebab dia ni karet, dia terpaksa diletakkan di tempat yang kedua. Ejen Aristotle. Sorry, ni bukan tempat pertama tapi nombor kosong. Sebab Ejen Note dah claim yang dia tempat pertama. Kenapa nombor kosong? Sebab admin kan paling handsome. Ejen Rizwan. Bukan setakat ada rupa je, perangai dia yang cool dan soft spoken tu buat dia digelai oleh ramai perempuan. Kalau tengok kat wayang, bila scene dia je keluar, jap lagi ada suara-suara perempuan kat belakang. Rizwan Kun. Yang aku pelik kenapa lepas tu diorang ramai-ramai pergi jamban Tambahan, watak dia ni makin gila dan diminati bila diperlihatkan sisi baiknya dalam Ejen Ali The Movie 2. Mana lagi ni ejen-ejen yang korang rasa paling ada rupa selain Ejen Aristotle? Atau korang ada cadangan tajuk konten yang lain? Drop komen di bawah.